96. Masya Allah. 96. Ha. Anak berapa orang? 6. 6. 2 perempuan, 4 jantan. Yang perempuan ada sinilah yang Ya, perempuan ya, datang ya. kan. Tu Dia saya orang ramai kelik. Tahun 46. Habis Jepun surrender. Tahun 46 lagi? Ya, Jepun surrender. Habis kita pergi join di mana, join di Penang. Di Jamaica ada empire, Ya. banyak empire. British Empire dulu. Ya, Masa tu kapal apa? dulu pernah Bermana lah. Tapi Kenapa ada orang duk komen pasal jump ship? Jump ship tu apa maksud dia? jump ship orang yang lari ni yang tak ada pasport. kita mai sini Malaysia, kita mana ada pelan. Kita pakai British. Kita dulu tak ada Sebelum jump ship. kita independent, saya try to jump ship di London, come to Liverpool, kapal collision, Ya. tunggu nak ambil kapal baru datang. Ya. Habis tu jumpa kat sini, lari pergi Cardiff dulu, takut immigration tangkap. Habis kita pergi di Cardiff, kawan tolong bawa pergi jumpa immigration. Immigration tu boleh cakap Melayu pula. Dia duduk di KL 12 tahun. Ya. Dia bilang, you can stay here, your country, Ya. you're British. Ya, dulu So, dulu. baru kita bangga. Berani betul. Takut Ingatkan berlarian kan? Ya. Rupanya boleh Habis, itu hari juga dia bikin pasport. pasport. Malaysia ada? Ada kan? Zaman tu tak ada lagi. Kira atas. Kita apply, but belum datang. Oh. Tapi kita join ini lah. Dia bagi cement card, stamp, cement card. Untuk belayar? Ya, belayar. Yalah, tak Tapi ada bila kita tak jump ada. ship, kita dah tak ada ID lah. Tak ada, cuma Ah. cuma apa, discharge book ya. Di charge book tu macam Saya pasport. tahu Malaysia, Ya. kita BPP mana, British Protected Person, so they allow to stay. Dia pasal kita orang dulu kan. Terutamanya orang Penang, orang Melaka, orang Singapura. Yeah. Kita Negara Selat. orang Street apa ni? sentiment.